strike. Oh, ikan. Buntal 2 ekor. Aduh. Jadi hari ni kita dapat ikan ni lah. Bagi seekor. Selamat pagi. Hari ni kita turun mancing lah. Okey. Jadi cuaca pagi ni mendung. Ada hujan rintik-rintik sikit, tapi harapkan nanti cuaca jadi okey sikit lah. Jadi kita nak turun mancing dekat Teluk Senangin. Ini kawasan tempat nelayan lah. Jadi kita nak set up mancing dekat depan. Jom kita lancar dulu. Try. Matahari dah naik dah. Cuaca sudah terang. Jadi kita cuba mancing sini lah. Belum ada strike lagi lah. Jadi itulah ikan kecil-kecil kacau, ikan buntal kacau umpan lah. Kena cukai lah. Udang 2-3 ekor. Jadi kita masih tengah try lagi tengok. Kot-kot ada ya. Harap ada lah manis-manis hari ni. Oh, lama. Ada juga hasil. Strike off camera. Ikan pertama naik. Lama. Ada saiz lah. Boleh lah. Boleh lah. Ada juga. Ni simpan dulu. Ada ikan hari ni. Strike, ada strike. Ada strike. Ikan. Ini kena masukkan dalam sauk. Dapatkan. Apa ni? Ikan apa ni? Bentuk lepe ni. Ikan ni lama tak dapat ikan ni. Lupa nama dia. Dah kena sampai lupa nama dia. Macam mana dia kena ni? Jatuh balik. Jatuh lagi. Dah solid hook lah, dia tak boleh nak lepas dah. Tapi dia lari masuk tiang pula. Ikan baji ya namanya. Ikan baji. Ikan baji namanya. Kita bereskan dulu ikan baji ni. Okey, dia punya duri cukup tajam juga. Dia punya duri. Jadi okey, settlekan dulu. Ada strike. Tengok strike apa. Ikan gerut. Dapat juga ikan gerut. Strike lagi. Kita tengok apa yang kena kali ni. Layan je ikan. Apa pun jadilah. Tarik sampai ke dalam bawah. Gerut-gerut lagi. Gerut-gerut jadilah. Alright. Lagi, strike lagi. Tarik dia.
Ikan apa ni? Ikan gerut-gerut lagi lah kot. Come on, come on. Dia punya tekan. Gerut-gerut lagi. Mantap. Ada lauk. Lagi, strike lagi. Gerut-gerut, gerut-gerut. Come on. 2 ekor sekali. Patutlah kuat tarik. Ada lagi. Tengok apa yang naik. Macam ikan duri yang tekan. Buntal 2 ekor. Aduh. Buntal 2 ekor. Dua buntal. Sarang dia dekat situ aku. Cukai umpan aku. Lagi. Kenapa naik kali ni? Duri pula. Dah mula dah time dia. Okey, nampaknya air sudah pasang. Bot pun aku dah naikkan dekat sini. Ini gigi air kereta aku dekat sini je. Dekat-dekat je dengan gigi air. Nasib baik air pasang tak tinggi lagi, kalau tidak Jadi hari ni kita dapat ikan ni lah. Bagi seekor. Baji panjang jugalah, besar juga. Lepas tu gerut-gerut. Pertama adalah hasil sikit. Malam ni bolehlah goreng-goreng. Okey, hari tu sajalah. Hari ni mancing ada jugalah hasil. Dekat Teluk Senangin. First time aku datang mancing dekat sini dengan aku punya IB. Biasanya aku menemping dekat luar je. Situ pun best juga. Tapi hari ni kita try IB lah. Okey. Jadi ada hasil juga. Ada manis-manis. Bolehlah makan-makan. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Next time kita try pot lain pula. Okay. Jom. Keep running. Ya, belanja view.